Tak ada hujan, tak ada ribut, waterpark. So ini Foundation Janakpur, satu persatuan yang nak tolong student. Tiba-tiba diorang deal dengan Wonderland Waterpark. Mereka sewa seluruh waterpark tu untuk 1 hari. Kemudian Foundation tu jual tiket waterpark tu dengan diskaun 90%. Nak bagi student enjoy lepas exam. Dan semua student tu adalah student lepasan Form 6. Tapi satu hal, persatuan tu tak tanya apa kapasiti waterpark tu. Mereka ingat dah sewa, dah settle. Mereka jual je tiket, top 2,000 tiket sold. Sampai hari kejadian 17 Mei 2025, student mula masuk. Yang sampai awal dah mandi, dah selfie, buat TikTok, semua tengah shock. Masuk tengah hari jam sebab kapasiti waterpark tu 1,500. Bagi student yang baru datang, security tak bagi masuk. Tiket dah bayar, datang dari jauh, tak boleh masuk. Semua mengamuk. Mereka paksa diri masuk. Habis waterpark tu di vandalize. Wonderland jadi Ayoyo Land. Sambil mereka update power of class 12. Polis sampai 10 orang kena tangkap. Waterpark kena tutup.